sumbangan peruntukan kepada 50 sekolah di bawah Parlimen Sungai Siput dan juga majlis buka puasa lah sepenuh bulan Ramadan di Sekolah Menengah Sincung pada petang ini. Setiap tahun peruntukan kawasan yang saya terima ini, saya meletakkan satu bajet 30% daripada jumlah peruntukan yang saya terima melalui Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga peruntukan projek Mesra Rakyat untuk naik taraf dan sebagainya, itu saya jumlahkan dan saya peruntukan 30% daripada 3.7 juta peruntukan yang diterima oleh setiap ahli parlimen, termasuklah Sungai Siput. Jadi saya buat majlis ini mengumpulkan semua guru-guru besar yang dipertua PIBG sekolah-sekolah dan juga ahli lembaga pengelola sekolah supaya mereka sama-sama dapat hadir dan meraihkan majlis buka puasa sebenarnya bulan Ramadan ini. Sebagai ahli parlimen, saya sentiasa menitik berat pendidikan, kerana pendidikan adalah asas bagi sesebuah negara, bagi memastikan kesinambungan kemajuan negara dapat diwarisi oleh para pelajar yang dalam alam persekolahan. Jadi dalam Parlimen Siput ini saya memenuhi semua jemputan supaya hadir dan melihat sendiri keadaan sekolah, keadaan pelajar dan juga bangunan sekolah, dan saya dapat lihat secara dekat ada beberapa keperluan asas yang perlu kita lakukan. Maka yang melibatkan kos yang besar itu saya memanjakan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia di bawah agensi-agensi. Dan saya sebagai ahli parlimen, saya memberi peruntukan tahunan ini untuk menyunting semangat kepada guru-guru yang sentiasa mencari duit untuk menjayakan aktiviti-aktiviti tahunan yang mereka adakan. Sebab itulah saya menjadikan program ini sebagai program tahunan, dan tahun ini telah saya tambah peruntukan daripada tahun sebelum ini, di mana pada tahun ini saya peruntukkan 267,000 dan diagihkan kepada 50 sekolah berdasarkan kepada jumlah murid bagi setiap sekolah itu. Bukan itu sahaja, melalui projek PMR tahun lalu 2024, daripada 2 juta saya telah peruntukkan 1 juta untuk menaik taraf keperluan seperti pembinaan dewan terbuka di beberapa sekolah dan juga beberapa keperluan lain bagi sekolah di bawah projek Mesra Rakyat.